Sampai dekat kampung, Halimah jaga sedang tak sedang 2 tahun. Bila 2 tahun, tempoh bercerai susu nak kembalikan kepada ibu Nabi lah. Dalam keadaan berat hati, dia pun bawa Nabi. Sebab orang lain semua pergi hantar lah, dia pun kena hantar jugalah. Dah 2 tahun dah. Bawa pergi jumpa dengan Aminah binti Wahab. Pujuk tuan-tuan, pujuk. Wahai Aminah, boleh tak nak minta izin? Kali ni tak apa, tak payah bayar upah. Free of charge, FOC, kami akan jaga Muhammad secara percuma. Boleh tak kami nak minta dudukkan kami lagi? Tak, kami rasa sedih lah. Kami dah mula sayang dekat dia. Ibu Nabi berat hati tuan-tuan. Yalah, anak pertama. Aminah pun waktu tu muda lagi. Kematian suami, baru nak rasa kasih sayang anak. Tapi bila dia fikir ni dengan orang Melayu, dengan kelebihan kalau Nabi duduk di perkampungan Bani Sa'ad tu, udara padang pasir yang segar, kehidupan yang lasak, bahasa Arab yang tulen, dia pun membenarkan. Bila benar, seronoklah Halimah bawa balik Nabi. Sampailah dipendekkan cerita, Nabi tengah bermain satu petang tuan-tuan. Ni nak habis dah. Waktu tu usia Nabi lebih kurang 6 tahun. Ada pendapat kata 5 tahun 3 bulan. Bila belajar sirah ni banyak pendapat, maka kita ambil pendapat 6 tahun dah. Yang biasa orang dengar. 6 tahun Nabi main dengan kawan-kawan. Di perkampungan Bani Sa'ad datang 2 orang lelaki, malaikat lah. Antaranya Jibril alaihissalam, ketua malaikat, datang mendudukkan Nabi, merebahkan Nabi. Waktu tu juga membelah Nabi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dikeluarkan satu bahagian, dikeluarkan hati, dimasukkan semula hati Nabi, dijahitkan pula dalam keadaan yang cepat, ringkas, padat. Maka waktu tu semua orang menyaksikan bila mana berlalu 2 orang lelaki tadi, budak-budak tadi pergi mendapatkan ibu susuan Nabi lah, iaitu Halimah. Makcik kami tengok sekian-sekian Nabi Muhammad kena baring, kena bedah macam ni. Halimah pun dalam keadaan panik, pergi tengok Muhammad menceritakan semuanya. Halimah tu jadi sadar, jadi takut dengan suaminya. Maka mereka pun bincang, apa kata kita kembalikan pada ibu, pergi jumpa dengan Aminah. Wahai Aminah, kami nak kembalikan anak ni. Sebab apa? Aminah kata, hari itu bukan nak sangat ke? Sebenarnya sekian berlaku macam ni, kami risau Muhammad ni diganggu oleh jin. Macam tu. Maka ibu Nabi berkata dalam keadaan yang tenang, jangan takut, jangan risau. Sesungguhnya waktu aku mengandungkan bayi ini Muhammad, aku bermimpi ada orang datang untuk minta aku doa supaya bayi ini dipelihara oleh Allah daripada gangguan jin, iblis dan syaitan. Tuan-tuan, berakhirlah kisah sirah Halimah Sa'diyah menjaga Nabi. Kita akan tengok lepas ni duduk dengan siapa lepas ni, dan macam mana Nabi bertemu dengan Khadijah binti Khuwailid. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada episod seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.